Hari ini adalah hari yang paling genting dalam kita follow keadaan di Palestin. Dengan hari ini adalah hari 599, besok genap 600 hari. Dan di tengah-tengah kita fikir bahawa keadaan di Gaza akan ada jalan keluar. Malah keadaan di seluruh Palestin akan ada jalan keluar berikutan meningkatnya tekanan daripada Kesatuan Eropah dan United Kingdom bermula pada minggu lalu. Dengan semalam, Sepanyol pula mengambil langkah menganjurkan pertemuan 9+9, iaitu 9 negara kuasa EU dan 9 negara Islam dalam sidang yang diadakan di Madrid. Oleh kerana tingkatan tekanan yang datang daripada Kesatuan Eropah, Jerman yang selama ini menjadi rakan Israel juga mengeluarkan kenyataan hari ini bersama dengan Finland, minta segera diluruskan bantuan. Manakala United Kingdom hari ini meningkatkan lagi tekanan untuk sekatan dengan 811 orang peguam kanan, termasuk 813 orang peguam kanan, termasuk hakim, bekas hakim yang berpengaruh, menandatangani satu petition untuk kerajaan United Kingdom melaksanakan segera sekatan penuh seperti mana yang telah dibincangkan di Parlimen United Kingdom, iaitu satu adalah sekatan ekonomi, yang kedua adalah sekatan semua akaun dan perjalanan bagi individu yang terbabit dengan perampasan tanah, dan yang ketiga adalah sekatan bagi pergerakan kewangan mana-mana orang dan mana-mana pertubuhan yang ada kaitan dengan perampasan tanah di tebing barat. Bila keadaan ini meningkat di mana sentimen di Eropah menjadi sangat luar biasa dan Israel lebih marah kerana pakatan yang dibuat oleh Sepanyol melalui sidang Madrid semalam yang mencantumkan 9 negara wakil daripada Kesatuan Eropah yang dihadiri oleh Sepanyol, oleh Norway, oleh Ireland, Slovenia, wakil ketua perhubungan antarabangsa Kesatuan Eropah Joseph Borrell, oleh Perdana Menteri Perancis Jean-Noël Barrot, oleh wakil daripada Jerman itu Menteri Luar di Annalena Baerbock, serta Itali yang diwakili oleh Antonio Tajani. Dan dalam sidang ni Israel menjadi lebih marah kerana Sepanyol menjadi pemacu dengan mempertemukan pula sidang ni dengan 9 pemimpin daripada dunia Arab pro-Palestin, di mana Arab Saudi, Mesir, Jordan, Qatar, Turki, Bahrain, Indonesia, Nigeria dan Morocco atau Maghribi dijemput hadir, yang dipanggil sidang 9+9. Dan dalam sidang ni satu keseragaman telah dicapai bahawa negara Arab bersetuju sekiranya Kesatuan Eropah melaksanakan sekatan penuh ke atas Israel dalam bentuk ekonomi. Dan kemudian meningkatnya lagi pula tekanan daripada negara yang sebelum pertemuan 9+9 semalam. Minggu lepas ada sidang Kesatuan Eropah di Sweden, di mana satu undian konsensus dibuat. 16 negara bersetuju dikenakan sekatan penuh ekonomi ke atas Israel. 8 negara berkecuali. Dan antara negara berkecuali ini adalah rakan utama Israel, iaitu Jerman, yang mana Jerman mempunyai hubungan perdagangan dengan Israel. Jadi Jerman ni antara yang tak bersetuju bersama dengan Itali. Manakala kuasa Eropah yang lain, iaitu Perancis dan juga United Kingdom, bersetuju dikenakan sekatan, disokong pula oleh Belanda serta Norway dan juga negara-negara yang lain yang ada 16 yang menyokong ni adalah Belgium, Finland, Perancis, Ireland, Luxembourg, Portugal, Slovenia, Sepanyol, Sweden, Belanda, Denmark, Estonia, Malta, Portugal, Romania dan juga Slovenia. Ini dan Lithuania. Ini 16 negara yang menyokong. Tapi dalam 16 negara yang menyokong, Israel masih berharap kerana dia ada 8 negara yang menentang dalam Kesatuan Eropah, iaitu Bulgaria, Croatia, Cyprus, Republik Czech, Jerman, Greece, Hungary dan Itali. Jadi dia ada sokongan daripada Jerman dan Itali, dua kuasa ekonomi yang mempunyai hubungan besar dengan Israel. Sebab secara keseluruhannya Israel mempunyai 32% kepentingan ekspor dia ke Kesatuan Eropah. Berarti Kesatuan Eropah ni mewakili sepertiga daripada ekonomi Israel. Jadi kalau kena sekatan, Israel akan kehilangan. Satu adalah 88% ekspor semikonduktor dia ke negara Eropah, yang mana pengguna terbesar dia adalah negara-negara industri. Dalam konteks ni dia masih lagi mempunyai keperluan kalau dia boleh kekalkan hubungan dengan Jerman dan dia boleh kekalkan hubungan dengan Itali. Kerana United Kingdom dan Perancis, dua lagi negara kuasa besar G7 yang berada dalam Kesatuan Eropah, sudah pun memihak kepada EU yang menyokong Palestin.
Dan kemudian hari ini apabila Jerman pula mengeluarkan kenyataan, mula menekan mereka daripada berdiam diri, daripada menyokong, kemudian berdiam diri, hari ini Jerman, Chancellor Jerman telah mengeluarkan kenyataan bahawa mesti dengan segera pintu sempadan dibuka dan bantuan bekalan kemanusiaan diberikan kepada penduduk Gaza. Kemarahan ini menyebabkan Israel mengeluarkan kenyataan melalui Ron Dermer ni sangat menakutkan. Berarti dia kata kalau Eropah laksanakan sekatan berarti secara unilateral, iaitu tanpa persetujuan Israel, Israel akan melancarkan dan penaklukan penuh ke atas bumi Palestin. Dan hari ini Israel mengumpulkan 40,000 tentera dia daripada unit simpanan untuk memulakan operasi sebagai tindak balas ke atas hutan Eropah untuk mengenakan pemelawan ke atas Israel. Berarti rakyat Gaza ni dah jadi macam sebelum ni, kita ingat inilah penyelesaian yang terbaik bagi Gaza. Kerana adanya kesokongan kesatuan Eropah nak mengenakan sekatan ke atas Israel, sanction ni, dan sanction ni akan membantu Gaza. Israel menggunakan ugutan, kalaulah sekatan ni dilaksanakan, Gaza ni akan bermandi darah termasuk tebing barat. Hari ini di mana Ron Dermer mengatakan bahawa mereka akan membuat penaklukan penuh ke tebing barat sekali sebagai langkah balasan ke atas tindakan unilateral, iaitu langkah sekatan ataupun sekatan ekonomi yang dilaksanakan oleh Barat kepada mereka. Dalam konteks ini adalah Kesatuan Eropah serta Kanada. Kerana Kanada satu lagi negara yang bersetuju mengenakan sekatan tapi tak berada dalam Kesatuan Eropah. Menjadikan kita mula berfikir kalau Israel mengenakan tekanan ini sebagai cara membalas dendam, berarti orang Palestin yang menjadi mangsa. Jadi ada kemungkinan sama ada kita akan melihat serangan yang lebih besar pada jam-jam yang akan datang, kerana dalam pukul 9 ni di Gaza masih 3 petang, masih siang, di mana tradisi mereka melancarkan peluru berpandu selalunya pada waktu malam ataupun serangan dengan menggunakan jet pejuang. Dan dengan langkah mereka pula, kerana di barat dalam sanction yang dikenakan oleh United Kingdom dan dipersetujui oleh Kesatuan Eropah, dia bukan sahaja sekatan di mana Israel kena undur daripada Gaza, Israel kena undur juga daripada pendudukan tanah dia di Palestin, yang mana kawasan pendudukan ni ada 3 kategori. Nanti dah tebing barat kita akan belajar pula. Tebing barat ni ada 3 zon, di mana dalam seluruh 100% tanah Palestin ni 18% sahaja Israel membenarkan tebing barat ditakbir penuh oleh Palestinian Authorities. Ini termasuk Ramallah, dia takbir penuh. Manakala zon B ni 22% dipanggil sebagai ada perjanjian pinggir bandar, di mana dalam kawasan ni ada kepungan Israel. Manakala zon A 60%, di mana kawasan-kawasan yang Israel dah ambil sebagai kawasan settlement, Israel dah ambil sebagai kawasan pertanian, dan Israel dah ambil sebagai kawasan pentadbiran, tak akan boleh diserahkan pada Palestin, di mana Israel perintah penuh lah sekarang. Jadi pecahan dia 60% tanah Palestin yang dicuri dan dikuasai Israel sepenuhnya, 22% diduduki oleh Palestin tapi dikelilingi oleh kawalan Israel. Manakala yang benar-benar ditakbir oleh orang Palestin di tebing barat hanya 18%. Israel kata kalaulah Barat melaksanakan sekatan, Kesatuan Eropah melaksanakan sekatan, dia akan langgar perjanjian zon A, zon B, zon C dengan menjadikan semua kawasan ini sebagai zon C, iaitu ditakluki, diduduki dan dikawal penuh oleh Israel. Ini menimbulkan gugatan kepada selain daripada 2.4 juta nyawa orang Palestin yang dah ada di Gaza dengan siri serangan yang mana, untuk pengetahuan tuan-tuan, sejak Trump melawat Asia Barat, di mana 13 hari bulan dan habis 16 hari bulan Mei yang lalu, serangan yang dilancarkan ke atas Gaza secara puratanya mengorbankan hampir 2,000 nyawa baru, di mana Israel tingkatkan serangan 1,000 nyawa baru, di mana Israel tingkatkan serangan, termasuklah yang dipanggil operasi 48 jam yang berakhir 12 malam tadi waktu Gaza, 6 pagi tadi waktu Malaysia, iaitu 100 peluru berpandu yang diletupkan di seluruh tanah Gaza dengan pelancaran roket jarak darat. Dengan amaran yang dikeluarkan oleh Ron Dermer ni, dia memberikan implikasi lebih besar. Sama ada 40,000 tentera bantuan ni akan masuk, sebab mereka tak perlu sampai 40,000 kalau nak masuk Gaza. Kerana di Gaza dah ada sekitar 8,000 orang tentera Israel yang berada di sana. Berarti Israel kata sekarang dia dah standby 40,000, berarti akan timbul percanggahan. Sama ada, kalau ikut daripada langkah mereka menyerang Gaza sebagai protes kerana Trump mengadakan rundingan dengan Arab Saudi, Qatar dan juga UAE mengenai Hamas tanpa persetujuan mereka bagi melepaskan salah seorang tahanan perang tentera Israel berwarga negara Amerika, iaitu Raul Alexander.
Kalau kau tengok pada perjanjian tu, Israel tingkatkan serangan pengumahan besar-besaran kerana marahkan Trump hadir dan kemudian mengumumkan pula pelepasan ni adalah hasil pelepasan tahanan perang Amerika ni hasil rundingan terus antara Amerika dan Hamas. Kemudian diburukkan lagi di mana Trump menarik janji dia ketika Benjamin Netanyahu melawat Trump pada bulan April, hujung April. Trump bagi jaminan bahawa dia tak akan mengiktiraf Syria dan tak akan menarik sekatan ekonomi ke atas Syria. Tapi bila Trump sampai di Arab Saudi, Putera Muhammad bin Salman kata kalau dia tak umumkan penarikan sekatan ke atas Syria, Arab Saudi tak akan mengumumkan sebarang bentuk pelaburan dan kerjasama ekonomi dengan Amerika. Bila Trump terperangkap, jadi dalam ucapan makan malam di mana Arab Saudi bersetuju mengumumkan fasa 1, 142 bilion pembelian senjata daripada Amerika Syarikat, Trump kena balas dengan ucapan menarik sekatan ekonomi ke atas Syria. Jadi Trump tarik sekatan ekonomi ke atas Syria telah menggempar dan menimbulkan rasa marah Israel kerana jaminan Trump dulu tak akan bagi Syria ni sekatan supaya Syria ni kekal, tak boleh dapat ekonomi, tak boleh dapat bantuan senjata dan tak boleh menjalankan perjanjian persenjataan dengan mana-mana negara. Kemudian langkah Trump ni menimbulkan lagi kemarahan Israel. Israel bombing lagi teruk kerana kesatuan Eropah pula. Seminggu kemudian kerana Amerika dah tarik sekatan, kesatuan Eropah juga menarik sekatan, malah membenarkan apa yang dipanggil sebagai satu yang tak pernah berlaku. Di mana mana-mana negara yang nak melabur, mana-mana negara EU nak melabur di Syria dah dianggap bebas. Amerika longgarkan lagi syarat. Mana-mana negara yang nak melabur di Syria tak perlu melalui proses tapisan 180 hari. Tak perlu lalu tapisan 180 hari, prosedur yang biasanya Amerika buat untuk mana-mana syarikat dia nak pergi melabur ke negara luar. Berarti Syria telah mendapat kelonggaran yang besar dalam perang psikologi yang diatur oleh Barat dan oleh Kesatuan Eropah untuk menunjukkan mereka tidak lagi mesra Israel. Dengan tindakan ini, kita fikir Israel akan berada di bawah tekanan. Tidak, mereka melancarkan lagi serangan yang lebih besar. Dengan setiap hari, angka kematian adalah meningkat tinggi. Dan hari ini pun, sejak matahari terbit, belum terbenam kerana Syria pukul 3 petang. Angka kematian yang telah dilaporkan hari ini 81 orang. Angka kematian dah melepasi 54,000 orang. Dengan sekarang ini 54,065 orang. Dan dijangka lebih banyak kerana angka kematian hanya akan ditutup bagi hari ini. Untuk hari Selasa hari ini adalah pukul 3 pagi waktu Malaysia, 9 malam waktu Gaza. Itu cara Gaza, Kementerian Kesihatan Gaza mengeluarkan data kematian. Dengan beban yang ada ni, serta meningkatnya sokongan daripada Kesatuan Eropah terhadap Gaza, berarti Israel ambil langkah bukan sahaja mengendur, dia ambil langkah yang lebih tegang. Dengan Ron Dermer mengumumkan, Menteri Strategi Israel mengumumkan kata pada bila-bila masa tentera mereka yang telah standby 40,000 orang ni akan masuk ke Gaza. Tapi waktu yang sama dia keluarkan tadi petang statement mengatakan tebing barat di mana dalam perjanjian yang ditandatangani 18% tanah tebing barat ni ditakbir oleh Palestinian Authority PA, manakala 22% diduduki oleh orang Palestin tapi dikepung oleh pentadbiran tentera Israel. Manakala 60% tanah yang Israel dah ambil daripada hak milik Palestin yang mana diduduki oleh orang Israel ditakbir oleh Israel sendiri. Ini pecahan zon A, zon B dan zon C. Dia kata dia akan zon C kan semua. Iaitu wilayah ni Israel ambil dan akan jadi wilayah Israel. Menjadikan harapan Eropah dengan menggunakan amaran sekatan ekonomi ke atas Israel tidak menjadikan keadaan bertambah baik. Malah Israel nak membalasnya dengan membuat pembantaian yang lebih besar, bukan saja di Gaza tapi di tebing barat, kerana Kesatuan Eropah menyentuh mengenai kepentingan tebing barat. Di mana Kesatuan Eropah kata apa yang mereka paksakan sebelum kenakan sekatan ni tidak hanya tentang Gaza. Kerana kata Menteri Luar United Kingdom David Lammy dalam ucapan dia, kita tak boleh selesaikan krisis di antara Israel dan juga Palestin selagi tak bentuk dua negara yang mana sempadannya jelas. Dan Israel tak mahu dua negara ni kalau sempadannya jelas. Israel kena undurkan 60% orang dia yang duduk di atas tanah haram, yang mana tanah ni termasuklah tanah yang dijadikan kawasan perumahan, tanah yang dijadikan tanah pertanian. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, daripada 60% ni 40% saja yang sekarang ni masih didiami oleh orang Palestin. Ini adalah keadaan yang paling tegang dalam update kita hari ini. Dan saya jelaskan juga pada tuan-tuan, ketegangan ini akan menjadi lebih kita bimbangi apabila matahari terbenam pada pukul 6 petang waktu Gaza ataupun 12 malam waktu kita, kerana mereka 6 jam di belakang kita. Kerana satu yang kita bimbangi,
Kerana Israel dah tunjuk bantahan dia daripada mesyuarat di antara 9 negara Islam dengan 9 negara Kesatuan Eropah di Madrid semalam dengan melancarkan apa yang dipanggil OPS 100 peluru tu dalam tempoh 48 jam. Dan mereka lancarkannya secara bertalu-talu. Menjadikan sekolah United Nation sekolah pertubuhan bangsa bersatu milik UNRWA ni yang didiami sepenuhnya oleh kanak-kanak. Mereka bom 50 orang syahid. Dan hari ini mereka bom lagi Kelang Roti. Bagi menunjukkan bahawa mereka tingkatkan bukan lagi kawasan kediaman tapi dah ada kebuluran. PBB bawa masuk makanan. Mereka mula bom Kelang Roti yang bagi menunjukkan kepada masyarakat antarabangsa, kalaulah bekalan makanan sekarang masuk di atas 107 trak tu, bekalan yang ada tu juga akan dibom. Menjadikan suasana kucak-kacir apabila Israel mengambil langkah untuk tidak tunduk pada ugutan Kesatuan Eropah, tidak tunduk pada ugutan United Kingdom. Sebaliknya memberi pembalasan ke atas rakyat Palestin. Ini saya jelaskan tuan-tuan update terkini yang kita lihat pada 6 petang tadi, dan perkembangan tu berlarut dengan kenyataan bahawa 40,000 tentera simpanan Israel bersedia masuk ke Gaza ataupun masuk ke tepi barat. Ini yang kita tunggu dan saya mohon tuan-tuan semua berdoa supaya kalau ada niat jahat yang sangat luar biasa dalam genosid ni, Allah tangguh dan memberi peliharaan kepada rakyat Gaza. Kalau Israel benar-benar ingin menjalankan penyembelihan penuh genosid sebagai tindak balas kemarahan mereka ke atas langkah Kesatuan Eropah memulakan pemulauan ataupun isolasi penuh ke atas Israel melalui cadangan sekatan ekonomi. Semalam pada pukul 11 malam tadi, timbul 11 malam tadi di waktu kita, berarti di Qatar, baru pukul 6 petang. Timbul di mana kenyataan daripada sumber Hamas kepada Al Jazeera. Ingatlah saya jelaskan dulu. Bila sebut sumber Hamas ke atas Al Jazeera, dia sama sahih seperti sumber Israel kepada Time of Israel. Kerana Hamas berpangkalan di Qatar, disokong oleh kerajaan Qatar. Al Jazeera ni adalah milik kerajaan Qatar. Berarti maklumat yang diperolehi oleh Al Jazeera, kalau sumber dia Hamas, bukanlah diragui. Berarti dia adalah sumber yang sahih. Kerana Qatar yang menguruskan rundingan damai. Berarti akses apa saja bentuk rundingan damai boleh diperolehi oleh Al Jazeera. Kerana kerajaan Qatar mewakili kepentingan Hamas. Sama juga kalau kita rujuk Time of Israel. Apa saja yang disebut oleh Time of Israel adalah suara rasmi kerajaan Netanyahu. Menjadikan keadaan semalam pada pukul 11 malam waktu Malaysia, Hamas telah membuat kenyataan kepada Al Jazeera bahawa pelan pusingan rundingan 2 kali itu telah berjaya mencapai persetujuan. Di mana keluar kata Hamas, pelan yang pertama yang mereka tuntut 70 hari ceasefire. Apa yang mereka akan diminta balas adalah 10 orang tahanan dibebaskan, separuh daripada 26 mayat dipulangkan. Tapi Hamas kata kemudiannya mereka menolak. Tapi sebelum Steve Witkoff balik ke Amerika, satu persetujuan telah dicapai. Di mana akhirnya Witkoff setuju dengan mengatakan 60 hari. Tapi Hamas bersetuju juga 10 orang dibebaskan tapi berperingkat. 5 dibebaskan pada hari pertama dan 5 lagi dibebaskan pada hujung perjanjian 60 hari bagi menjamin dalam tempoh 60 hari bekalan makanan dapat diagihkan. Hamas nak selesaikan dulu masalah apa yang dipanggil sebagai kebuluran. Dan dalam perjanjian tu, Israel sebut pada Amerika dia tak akan berundur penuh. Dia akan kekal dalam bumi Gaza. Berarti Hamas setuju. Kalau kamu tak nak berundur penuh dan keadaan di Gaza adalah kebuluran, kita utamakan dulu. Hamas pilih mengutamakan dulu kebuluran tanpa berpanjang-panjangkan soal Israel berada di atas tanah Gaza. Di mana kata Hamas 60 hari ini misi bantuan kemanusiaan boleh dibawa masuk. Tapi Israel kena keluar daripada 2 garisan. Garisan yang Israel perlu keluar adalah Netzarim bagi membolehkan orang daripada Gaza City dan Gaza Utara menerima makanan. Kerana untuk pengetahuan tuan-tuan, 107 trak makanan ni dah masuk dekat seminggu. Baru semalam sampai ke Gaza City dan Gaza Utara sebab Israel mahu kosongkan Gaza City dan Gaza Utara. Jadi bila misi bantuan masuk melalui Rafah di bahagian selatan, pergi ke Khan Yunis, dia tak benarkan lori pergi ke Gaza City dan Gaza Utara. Sebab dia nak orang daripada Gaza City, Gaza Utara tinggalkan rumah kerana makanan. Supaya mereka boleh setiap kali orang tinggalkan rumah, mereka tak benarkan pulang. Nanti nak balik, keluar, nak ambil makanan, boleh lepas garis Netzarim. Nak balik Netzarim akan halang orang daripada mana-mana pihak yang dah tinggalkan kawasan utara Gaza dan juga Gaza City balik ke rumah. Ini sebagai langkah mereka memang nak kosongkan zon ni.
Berarti dalam keadaan yang ada ni, zonnya begini. Okay, Israel tak benarkan lori makanan masuk ke sini. Dengan harapan dia nak halau orang sini supaya kalau dia tak halau dengan pengoboman, dia dah bom, tetap kekal di sini ada 200 ke 300 ribu orang. Jadi cara dia harap dengan umpan makanan yang dia benarkan hanya beroperasi di kawasan ni, orang sini akan turun dan kemudian bila nak balik, garis ni ada garis tentera tak akan benarkan balik. Jadi oleh kerana Hamas tak mau perkara ni berlaku, Hamas kata tak apa kalau mereka nak kekal dalam Gaza kerana dah desperate, Hamas paksa menerima hakikat. Dia tak boleh menang dalam semua syarat rundingan yang dia hendak. Jadi Hamas kata, okey, kita ambil 60 hari ya. Kami lepaskan 5 dulu tahanan hidup. Okey, seperempat daripada mayat yang ada. Menjelang hujung 60 hari, kami akan lepaskan separuh lagi, 5 orang. Jadi 10 orang. Berarti tahanan yang ada hidup dekat Hamas ni 22. Jadi Hamas nak lepaskan 10 tapi bersyarat 5 dan 5. Kemudian mayat tentera Israel yang ada dekat Hamas ni 26 orang. Hamas nak lepaskan berperingkat 13. 7-6 ataupun 6-7 itu terpulang. Cuma bila sampai ke peringkat Hamas kata tak boleh duduk di sini, ini ada satu lagi garis, nama dia garis Murak. Israel kepung kat sini juga. Sebab dia nak orang Palestin tak berada dengan sempadan Mesir. Dan orang Palestin tak berada dalam sempadan Israel. Betul-betul terkumpul di tengah-tengah ni yang mana dia sebut sebagai Al-Mawasi. Jadi dengan keadaan yang mana Hamas minta dalam rundingan ni, Amerika nafikan pula. Steve Witkoff kata sebenarnya belum ada keputusan rasmi. Sebelah malam, saya tengah live dengan tuan-tuan, kita tengok pada data yang dikeluarkan Al Jazeera, dia dikeluarkan pada 11 malam waktu Malaysia, iaitu 6 petang. Kerana Doha dengan kita 5 jam, Gaza dengan kita 6 jam. 2 pagi waktu Malaysia, ataupun kira-kira 7 malam waktu di 7 malam waktu di Doha. Steve Witkoff telah mengeluarkan kenyataan kepada Hamas, kepada Al Jazeera mengatakan tak ada. Tiada rundingan dicapai dan mengatakan bahawa rundingan ini jadi rumit kerana Hamas. Kita faham. Berarti Witkoff menggunakan diplomasi terancang dengan mengatakan sebarang bentuk kenyataan kami akan salahkan Hamas dulu sebab dalam proses nak kena pujuk Israel setuju perancangan ni. Pukul 1 jam kemudian selepas Witkoff kata bahawa dia tak boleh berjaya mencapaikan rundingan ni kerana masalah dia Hamas menuntut terlampau banyak benda. Israel mengumumkan apa saja perjanjian yang diumumkan oleh Amerika dan juga oleh Hamas tidak terguna pakai oleh Israel. Menjadikan rundingan ini tergantung sampai ini hari. Sama ada Hamas tolak pelan 1 dan kemudian bersetuju dengan pelan 2. Dan Witkoff kata itu dah jadi persetujuan di antara Amerika dan Hamas. Tapi nak mengundur ni Israel. Israel kata dia nafikan. Dan dia kata dia tak terlibat dengan rundingan ni. Berarti ada potensi Witkoff telah pun bercakap dengan Israel tak bersetuju. Menjadikan Witkoff terpaksa memindahkan kerana nak mengekalkan dia dah okey dengan Hamas, tapi dia nak kena pujuk Israel. Witkoff kata rundingan ni gagal kerana Hamas menuntut terlampau banyak perkara yang Israel kata dia tak memungkin untuk melaksanakannya. Walaupun dalam tuntutan persetujuan pelan 2 tu 60 hari, hari pertama je sign kena lepaskan 5 orang, menuju hari akhir ni kena lepas lagi 5 orang yang hidup. 13 mayat daripada 26 ni kena bagi separuh pada hari pertama perjanjian dan separuh lagi sebelum berakhir 60 hari. Dan tentera Israel boleh berada dalam tanah Gaza kerana Hamas dah tak ada pilihan dalam rundingan nak menyelesaikan dulu isu kebuluran. Saya yakin Witkoff pujuk pada Hamas, kamu tak boleh minta banyak dalam keadaan rakyat Gaza sedang kebuluran. Kamu kena fikir 600,000 kanak-kanak yang 71,000 orang sekarang telah pun diancam malnutrisi, iaitu kekurangan makanan. Dan kamu kena fikir 112,000 orang ni, 40,000 orang ni memerlukan perawatan segera. Dan kamu kena fikir pula, oksigen yang ada pada bayi yang lahir sekarang ni dah tak ada. Kerana hospital dan juga pusat kesihatan kamu tinggal 6 je yang boleh beroperasi. Sedangkan dalam bulan terdekat ni, kamu akan menerima 50,000 bayi. 50,000 bayi. Dan kamu telah tahu angka daripada 50,000 bayi, 10,000 ni akan dilahirkan belum cukup matang. Kerana ibunya makan tak cukup dan bayi ni akan lahir dalam keadaan kritikal. Tanpa banyak pilihan, Hamas okey. Tapi pada masa yang sama, di Eropah tekanan sedang meningkat. Di mana peguam dan juga hakim di Eropah menandatangani satu petition. Ini adalah peguam-peguam kanan dan hakim dan 13 hakim yang pernah berkhidmat sebagai hakim tinggi di United Kingdom buat satu petition. Mengarahkan Perdana Menteri Setia Kema, jangan tunggu, lancarkan terus sekatan ekonomi. Dan ini juga telah pun dilaungkan oleh mereka yang berada di Jerman, mereka yang berada di Finland, sedang bangkit di Eropah sekarang. Adalah gerakan di kalangan mereka yang faham undang-undang, menyatakan sokongan muktamad mereka kepada kerajaan bahawa tak ada sebab lagi dah nak tangguh.
menjadikan Chancellor Jerman yang sebelum ini pro-Israel juga goyang dan dia keluarkan kenyataan, Israel lepaskan dulu makanan. Yang selama ni Jerman ni tak pernah sekali pun bercakap sesuatu yang baik untuk Palestin. Kemudian diikuti oleh Finland. Finland kata lepaskan dulu makanan, elakkan ketegangan dan keadaan menjadi bertambah teruk. Kerana Israel tahu bahawa harapan dia untuk kembali mendapatkan sokongan mana-mana negara Eropah. Berarti kalau dah Jerman sekutu dia. Kerana tahu, saya jelaskan dulu, kenapa Jerman jadi sekutu. Jerman dapat banyak keuntungan daripada perang ni. 300 juta USD pada tahun 2024 je. Membekalkan senjata, berarti 1.2 bilion lebih ringgit Malaysia, 1.445 bilion lah, sebab 4.2 kan. Dia dapat banyak senjata. Berarti dia marah kerana Jerman yang selama ni makan duit dia. Amerika bagi grant kepada Israel untuk perang. Israel tak dapat cukup senjata daripada Amerika, dia beli daripada Jerman. Jerman yang paling untung dalam perang ni. Sekarang Jerman pula menentang dia dengan mengatakan lepaskan makanan ni. Yang mana Jerman selama perang ni berlaku tak pernah masuk campur. Kerana dia duk raih untung daripada duit yang Amerika bagi kepada Israel. Tak cukup dengan wang tunai untuk dapatkan senjata, Israel beli senjata daripada dia. Belanda dah berpatah arang kerana Belanda daripada awal pula menjadi antara 16 negara kesatuan Eropah yang sangat lantang mengkritik. Walaupun sebelum ni Belanda adalah negara kedua mendapat keuntungan besar. Ingat, semasa Israel serang perang ni, 18% senjata yang Israel perolehi daripada Jerman. Dan semua alat ganti jet pejuang. Berarti Amerika ni dia keluarkan jet pejuang, tapi dia tak keluarkan alat ganti. Alat ganti ni dibekalkan oleh syarikat daripada Belanda. Jadi Belanda ni pun banyaklah mendapat keuntungan perang ni kerana alat ganti jet pejuang semua ditempah daripada Belanda. Belanda juga mengambil langkah untuk menentang Israel di dalam kebangkitan apa yang dipanggil kesedaran Eropah bahawa apa yang Israel lakukan di Gaza melampau. Keadaan menjadi bertambah rumit kerana selama ni waktu Amerika dan juga negara Arab, dalam konteks ni Mesir dan Qatar, berunding untuk Gaza, semua mereka minta satu je, undur pada Gaza. Tapi trend yang dimulakan oleh United Kingdom, negara Israel ini, United Kingdom kata tak memadai, kita kena selesaikan dengan pukal, tak akan ada perang lagi dah. Bahawa Israel mestilah sekatan ekonomi ni dikenakan sampai Israel membenarkan kewujudan Palestin mereka. Balik kepada resolusi 252 Pertubuhan Bangsa Bersatu 1967, di mana hak-hak tanah Palestin telah ditentukan 44% daripada tanah asal. Manakala tanah yang dijajah, yang dibenarkan dalam pembentukan Israel pada 15 hari bulan Mei 1948 hanyalah mewakili 56%. Siapa yang ada di FB akan dapat lihat peta tu. Di TikTok saya tak dapat tunjuk peta, kerana FB kita nampak peta tu. Jadi kata saya, itu cara dia. Ini menjadikan Israel menjadi sangat marah kerana bererti dia akan mengalami kehilangan perang yang dia akan mengalami kekalahan yang sangat dahsyat dari segi dia telah berbelanja besar sejak tahun 1956 dalam perang terusan. Kemudian 1967 dia belanja besar dalam perang Arab Israel perang 73 yang dia panggil perang Yom Kippur, yang dia sambut sebagai hari perayaan. Islam menyebutnya sebagai perang Ramadan. Dan kemudian dia rampas tanah. Dia dah bangunkan tanah yang dia kena pulangkan kalau mengikut kehendak United Kingdom adalah tanah yang 1.2 juta rakyat dia duduki. Dan dia kena keluar daripada Baitul Maqdis Timur. Kerana ini adalah wilayah yang dalam haknya adalah milik Palestin. Itu yang menjadikan ketegangan hari ini adalah kita bimbang sekiranya Israel memilih jadikan abu seluruh tanah Palestin. Dan kita harap hingga sekarang admin saya Arif sedang memerhati, belum ada lagi pengumuman pelancaran 40,000 tentera dia masuk. Berarti dia dah standby 40,000 dan belum ada pengumuman tentera dia masuk ke Gaza. Tapi petang tadi dia keluar, langkah ni akan diambil kerana dia marah pada tekanan kesatuan Eropah. Ini update yang saya kemas kinikan kepada tuan-tuan hari ini dengan menjelaskan bahawa Menteri Strategi Israel Ron Dermer ni mengumumkan inilah. Ron Dermer ni dalam semua kabinet Israel, dia ni adalah special man to Benjamin Netanyahu. Orang yang tak disukai oleh anggota kabinet yang lain kerana pelantikan dia sangat mencurigakan, kerana dia dianggap sebagai pelantikan yang semata-mata kerana dia adalah orang suruhan yang paling boleh dipercayai oleh Benjamin Netanyahu. Jadi bila Ron Dermer umumkan rancangan ni, maka kita berada dalam keadaan sangat bimbang. Kerana berarti kalaulah malam ni tuan-tuan lihat pengumuman, berarti Jenin, Tulkarem ni dah memang menjadi zon yang orang Palestin duduk secara penuh. Juga di bahagian Kilkia, di Nablus ni.
Berarti pengeboman boleh dilakukan di kawasan tebing barat yang sepenuhnya orang Palestin sebelum penghalauan dibuat dalam kawasan bercampur. Kawasan bercampur ni sebagai contoh Baitul Maqdis yang ada Masjid Al-Aqsa, situ ada 600,000 orang Israel dan ada 280,000 orang Muslim Palestin. Berarti mereka boleh masuk dan buat penghalauan, dan kita tak pasti sama ada sejauh mana rondema punya kenyataan ini bersifat ugutan ke atas kesatuan Eropah ataupun pelaksanaan. Tapi kalau kita tengok trend serangan, Israel marah apabila Amerika Syarikat melaksanakan perjanjian dengan Hamas untuk pembebasan Yael Alexander, tahanan pegang Israel, tentera Israel tapi ada warga negara Amerika. Rundingan yang Arab Saudi buat dengan Amerika untuk membuka sekatan ekonomi ke atas Syria. Kesatuan Eropah juga kemudian menyokong Syria, dan kemudian langkah keseragaman Kesatuan Eropah yang bermula dengan United Kingdom, Perancis dan juga Kanada memulakan kempen untuk mengenakan sekatan ekonomi, diikuti oleh sidang Kesatuan Eropah yang dapat komitmen 16 negara, dan dijangka kalau mereka putuskan sekali lagi, dia boleh menjadi suara sokongan telah meningkat dengan lebih besar. Ini yang saya gambarkan pada tuan-tuan keadaan yang terkini di Gaza dan juga di tebing barat, kerana sekarang tebing barat dah masuk dalam sebahagian daripada kemahuan Kesatuan Eropah untuk Israel lepaskan tanah-tanah yang mereka rampas dan merdekakan Palestin mengikut peta yang telah dipersetujui dalam resolusi 252 1967. Yang mana tak mungkinlah 1.2 juta rakyat yang nak berundur. Kalau saudara tengok Ma'amin Adumin, mereka bangunkan berbilion kereta api laju yang mereka bangunkan dari daripada Ma'ali Adumin pergi ke Israel. Itu saja berpuluh bilion nilai dia, di mana sistem dan juga keselamatan tembok-tembok yang mereka bangunkan tu mereka nak kena lepaskan kalau mengikut kehendak Kesatuan Eropah berdasarkan plan yang telah dilukiskan oleh United Kingdom yang kemudian akan diguna pakai oleh negara-negara Eropah dalam apa yang dipanggil sekatan serentak. Itu saya update tuan-tuan, segala ketegangan yang ada hari ini, walaupun menyala harapan kerana meningkatnya sokongan masyarakat Eropah yang sebelum ini menjadi pelindung kepada Israel, tetapi pada masa yang sama Israel mengambil langkah pula. Selagi banyak kamu nak ke atas kami akan hentam Palestin lebih teruk daripada bertentangan dengan apa yang kamu nak. Ini termasuklah juga kata rondema, penaklukan penuh ke atas bumi Palestin di sebelah tebing barat, di mana ada 3.5 juta rakyat Palestin tinggal di tebing barat, 2.3 ke 2.4 juta yang berada di Gaza. Itu saya update tuan-tuan secara lisan hari ini. Kita rasa tak ada perlu, cuma tak saya ingatkan, jelaskan juga pada tuan-tuan, kita berterima kasih kepada kumpulan Stand Together, yang ini dipanggil sebagai pasukan biru Israel yang semalam dia Stand Together ditubuhkan pada 2015, satu NGO Israel pro-Palestin yang mahu melindungi rakyat Palestin daripada pembantaian rasis ataupun pembantaian anti warna kulit. Jadi semalam, selepas saja Israel meraihkan Jerusalem Day, hari berjaya mereka menakluk Jerusalem, dan hari pertama mereka masuk dan mencium Wailing Wall sebagai milik mereka. Sebelum tu mereka nak ke Wailing Wall, daripada sejarah yang lama dulu mereka kena minta kebenaran daripada pentadbir Palestin. Zaman Osmaniyah kena minta kebenaran daripada Osmaniyah. Zaman British mereka masuk, tapi mereka tak boleh duduki kawasan tersebut. Tapi mereka menang perang 5 hari bulan Jun hingga 10 hari bulan Jun. Kemudian mereka isytiharkan bahawa itu adalah tanah suci mereka, yang mana sepenuhnya ditadbir dan dimiliki oleh mereka. Jadi semalam ada Jerusalem Day, berpuluh ribu orang berlarak. Habis saja hari meraihkan hari suci dia, mereka keluar dan buru orang Palestin di jalanan dan juga rumah ke rumah. Yang mana ini telah disedari oleh lebih awal oleh orang-orang Israel yang tak mahu pembantaian dilaksanakan ke atas orang Palestin. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Stand Together, kumpulan hak asasi dan juga orang awam pada Israel yang semalam memberi perlindungan banyak. Banyak kita tengok semalam pembantaian yang dilakukan oleh orang Israel berjaya dileraikan oleh orang Israel yang pro-Palestin melalui NGO Stand Together. Ini gambar Itamar Ben-Gvir sedang menghasut untuk ambil masuk Mahkamah Masjid Al-Aqsa. Ni gambar dia. Dia masuk daripada pintu depan. Berarti dia tak masuk daripada lorong Old City. Dia masuk daripada depan. Dia sedang menyampaikan ucapan hasutan untuk 1,000. Tapi ucapan hasutan dia ni tak sampai 1,000 orang ikut. Jadi yang lain ni berani buat kacau di kawasan luar Old City je, tempat orang Palestin berniaga,
kawasan-kawasan kediaman orang Palestin ramai yang tutup kedai semalam. Tapi bagi Palestin yang degil, mereka tak takut. Sebab ni dah banyak kali dah, kerana hari Jerusalem ni disambut setiap tahun. Jadi orang Palestin yang berani, dia tak tutup kedai. Mati-matilah. Jadi semalam kerana mereka marah, ada kedai-kedai Palestin yang tak ditutup. Dan orang Palestin tidak bersembunyi. Kerana dia nak jadikan Jerusalem Day ni, Jerusalem ni milik kami. Maka banyaklah pembantaian, pembulian dan kata-kata nista dikeluarkan. Itu datangnya kumpulan stand together, iaitu orang Israel dan juga Muslim Israel yang datang untuk melindungi mereka yang menjadi mangsa yang disebut oleh pertubuhan ni sebagai resis. Mereka sebut resis lah, perkataan yang lebih lembut, walaupun kita boleh sebut ni sebagai perbuatan ekstremis. Ekstremis sebab nak rampas masjid, pukul, bunuh dan jerit. Itu adalah bunuh bangsa Arab, bunuh bangsa Arab, bunuh bangsa Arab. Video dia sangat panjang dan kita tengok kumpulan Samsung Israel ni, Tuhan sajalah yang tahu betapa dahsyatnya mereka datang daripada sampah dia orang pun ada tu, mak-mak hippies dia pun ada, dengan segala apa macam orang, dengan baju yang sangat kotor apa semua tu, dan cuba memasuki Masjid Al-Aqsa. Dan saya fikir kata, tengok kalau saya bayang dia orang tengah dia orang tengah menyembah Wailing Wall tu, begitu ramai, tapi tidak seramai ini berani melangkah masuk Masjid Al-Aqsa. Kalau saudara ada yang berada di FB tu, tahu Masjid Al-Aqsa di mana? Di belakang Wailing Wall tu. Sebab tu dia sebut Wailing Wall. Wailing Wall tu apa? Menyembah wajah Tuhan yang dilindung. Berarti mereka kata Tuhan mereka berada di Masjid Al-Aqsa. Kawasan kita ni Old City ni kota besar 4 segi. Dipecah bahagian belakang ni Israel ambil. Di bahagian sebelah barat ni dibenarkan kerana ada gereja tempat salibnya Nabi Isa dan tempat bersemadi Nabi Isa mengikut percayaan Kristian. Kita tak percayalah. Kemudian di bahagian depan tu adalah milik kita. Kalau saudara tengok semalam, berpuluh ribu orang datang berhimpun di Wailing Wall, tapi kurang 1,000 orang yang berani masuk Masjid Al-Aqsa. Ini saya kata bahawa Allah pelihara. Dalam map ni orang FB akan nampak daripada tanda merah tu kan, mereka nak pusing. Sebab saya masuk sampai Wailing Wall begini orang Islam boleh masuk Wailing Wall dalam perjanjian. Orang kafir tak boleh masuk Aqsa Haram Al-Sharif sebab kita tanah haram. Dia sama jatuh hukum dia seperti Mekah, orang Islam je boleh masuk. Tapi kita ni boleh pergi Wailing Wall. Saya pergi ke Wailing Wall pada 2005 dan 2008. Tapi mereka berlarak, walaupun dekat mereka tak berani masuk ke Masjid Al-Aqsa. Jadi saya fikir salah satu yang menjadi perenungan saya, bahawa sesungguhnya walaupun orang Palestin tak berani, orang Palestin tak keluar ramai-ramai melindungi Wailing Wall bagi nak mengelakkan bagi melindungi Masjid Al-Aqsa, bagi nak mengelakkan clash. Dan tak ada pun orang mempertahankannya. Yang tinggal adalah peniaga-peniaga yang keluar meniaga kerana kedai-kedai mereka berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa. Tapi Itamar Ben-Gvir, Menteri Dalam Negeri dan menjadi ultra nasionalis, orang yang menghasut segala bentuk perang ni, cuba mengumpulkan orang tapi dia tak boleh bawa. Berarti kita dah nampak bahawa seluruh rakyat Israel walaupun menyambut Jerusalem Day, tak semua berada dalam kondisi ingin melaksanakan kekejaman seperti mana yang dimaukan oleh kumpulan ultra nasionalis dalam konteks semalam apabila Masjid Al-Aqsa tidak dijarah dengan penuh. Berarti kalau ikut logik dia semalam, kalau 10,000 orang masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa dan mereka tak keluar, dan ketika tu saya fikir kurang daripada 100 orang berada dalam Masjid Al-Aqsa. Sebab kalau tengok ucapan Itamar Ben-Gvir dan juga cara mereka masuk ke Masjid Al-Aqsa, tiada perlawanan. Berarti orang Palestin tahu kata kalau ada orang lawan, tentera akan tembak. Kerana ini undang-undang darurat. Undang-undang darurat di tebing barat dan juga di Gaza menjadikan mana-mana tentera yang membunuh orang Palestin tak boleh dibicarakan sebab dia dah jatuh undang-undang darurat. Dia dah jadi martial law. Berarti tentera boleh bunuh siapa saja kerana pentas darurat ni sedang dikuat kuasa sejak daripada 26 Oktober 2023. Lepas perang tu 26 Oktober. Jadi 26 Oktober telah menyebut mana-mana tentera yang membunuh orang Palestin tak boleh dibicarakan. Dianggap melaksanakan undang-undang tentera. Ini salah satu daripada undang-undang darurat. Tapi semalam, walaupun tentera Israel berada banyak di tebing barat, tetapi tak berani mereka masuk. Jadi Itamar Ben-Gvir hanya dapat kurang daripada 1,000 orang je yang masuk ke dalam kawasan Masjid Al-Aqsa dalam usaha mereka untuk merampas Masjid Al-Aqsa sempena Jerusalem Day. Orang Israel ni yang mana datang sambut Jerusalem Day ni adalah pentaksub. Moderate Israel, sekular Israel tak akan raikan. Sebab Jerusalem Day ni tak ada dalam kitab mereka. Dia sama juga seperti hari Yom Kippur, tak ada. Tapi Israel ni setiap kali mereka mau menambah hari perayaan,
mereka akan minta rabai mereka isytiharkan. Jadi Jerusalem Day ni telah menjadi hari perayaan keagamaan, di mana secara agamanya kena raikan, kerana ini adalah hari kita dapat balik sinagog kita yang menjadi rumah paling suci, kata Israel. Jadi oleh kerana yang hadir semalam adalah kumpulan yang kita anggap orang yang mereka kasa ajaran Bani Israel ni, maka tak ramai orang datang. Yang datang hanyalah kumpulan ultra je. Saya jelaskan pada tuan-tuan, Yom Kippur tak ada dalam kitab Israel. Dia bersangkutan dengan hari Israel menang perang pada bulan Ramadan setelah 21 hari berperang dengan Israel. Dia disambut sekarang ni Yom Kippur sebagai perayaan agama. Jerusalem Day ni pun tak ada. Dia adalah hari di mana Israel masuk dan kemudian berjaya mendapat sinagog dan tentera mereka ambil alih dan mereka jadikan pula sebagai Jerusalem Day. Jadi dia jarak dia 2 bulan daripada apa yang mereka sebut sebagai Yom Kippur Day. Ini yang saya jelaskan pada tuan-tuan.